Untuk unit yang Joe tunjuk ni datang dengan satu power door sahaja. Tapi kalau kau nak buat dua power door, Joe boleh buatkan. Dan ni design kursi bahagian belakang dia datang dengan full fabric. Dengan function ISOFIX, armrest untuk kedua kursi, cup holder di bahagian tengah dan juga leg rest. Dan yang paling penting ada moonroof. Power door tak ada, boleh pasang. Tapi moonroof tak ada, tak boleh buat kat sini. Di bahagian atas ada control aircon untuk aircon row kedua dan juga ketiga. Dan kat sini ada roof monitor dengan privacy glass. Tengok, depan cerah, belakang gelap. Untuk seat row ketiga dia datang juga dengan design full fabric dengan armrest di bahagian tengah. Dan kalau orang dewasa nak duduk, korang boleh kebelakangkan lagi seat dia dan naikkan headrest. Untuk yang berminat naik kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.